Nama Islam rupa kafir. Nama Islam rupa Yahudi. Nama Islam rupanya Nasara. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yang dikatakan istiqamah itu ialah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mensyirikkan Allah, orang yang tidak menggadaikan agamanya dan tidak menggadaikan imannya kerana dunia, kerana nafsu, kerana syaitan, kerana makhluk. Mereka ni pegang sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Sebab zaman kita adalah zaman fitnah. Zaman kita adalah zaman kehancuran iman, yang mana iman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman besok kau akan lihat satu zaman yang mana iman itu akan dicabut di dalam hati orang mukmin. Iman itu akan ditarik dalam hati orang mukmin pelan-pelan. Macam mana tarik pelan-pelan ni tuan-tuan? Iaitu orang Islam, mereka ini akan ikut kekafiran secara pelan-pelan. Bila iman dia dah tak ada, bila iman dia telah kurang, mereka ini akan ikut Yahudi dan Nasara secara pelan-pelan, sehinggalah mereka menjadi Yahudi, mereka menjadi Nasara, sampai mereka jadi Yahudi, sampai zaman yang Nabi sebut la yatruku minal Islam illa ismuhu. Tidak akan tinggal daripada Islam itu nama Islam rupa kafir, nama Islam rupa Yahudi, nama Islam rupanya Nasara.